Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai murid-murid SK Iskandar Pedaknya. Saya Kasih Sultan Zalika dan saya Nuri Noha. Anda sedang menonton Skippers TV, saluran resmi kita semua. Hari ini bukan hari biasa tau Noha. Hari ini kita sesuatu yang istimewa dan penuh ilmu. Betul tu. Hari ini kita akan merasmikan pelancaran program Nilam peringkat sekolah. Nilam atau Nadi Ilmu Amalan Membaca ialah satu program untuk galakkan kita semua membaca setiap hari. Objektifnya mudah, membina budaya membaca dan melahirkan murid berilmu dan berwawasan. Tahun ini banyak aktiviti menarik menanti anda semua. Antaranya, merekod bahan bacaan dalam buku rekod Nilam dan juga sistem AINS. Aktiviti 10 minit membaca setiap pagi. Sudut bacaan di dalam kelas untuk suasana memanja yang menyeronokkan. Anugerah pembaca Nilam terbaik dan terbanyak. Segmen Jom Kongsi Kisah Menarik dari buku. Kita boleh ceritakan isi buku kepada rakan dan banyak lagi. Wah, seronoknya. Lagi banyak kita baca, lagi banyak ilmu kita dapat. Ingat ya, semua bahan boleh direkod. Buku cerita, komik ilmu, majalah dan juga e-buku. Betul tu. Jangan lupa rekod bahan bacaan dengan jujur dan konsisten. Setiap catatan adalah langkah ke arah kejayaan. Kami nak cabar semua murid tahun ini boleh tak jadi pembaca Nilam paling aktif di sekolah? Boleh! Dengan semangat dan sokongan guru, kita semua boleh jadi wira Nilam. Akhir kata, jom kita mulakan tahun ini dengan penuh semangat membaca. Nilam bukan sekadar program, ia adalah satu budaya. Membaca itu jambatan ilmu. Nilam menyuluh jalan ke masa depan. Selamat membaca dan selamat bernilam. Bye!